kahwin dengan orang bunian, gugur ke tanggungjawab khalifah ke atas manusia biasa itu. Baik. Dia kata kita orang manusia kahwin dengan orang bunian. Jadi bila dah kahwin dengan orang bunian, boleh ke kahwin dengan orang bunian? Sebelum nak tahu, apakah makhluk yang bernama bunian? Di mana mu jumpa orang bunian? Nah, ada pendapat mengatakan bunian itu adalah jin. Adalah jin. Maka jin melihat kita dan kita tak melihat jin. Dan ada juga yang mengatakan bunian itu bukan jin, tapi makhluk yang tersembunyi duduk di dalam hutan. Okey? Bila bukan daripada spesies yang sama, pendapat majoriti ulama mengharamkan perkahwinan. Kerana tujuan berkahwin itu litaskunu ilaiha, duduk berkasih sayang suami isteri. Mana dapat kasih sayang kalau daripada spesies yang sama? Faham lagi? Bila bunian bukan spesies manusia, bukan daripada jenis Nabi Adam alaihissalam. Dah. Walaupun ada orang kata masuk dalam ibadullah, hamba-hamba Allah, tapi daripada ciptaan yang lain. 3 makhluk ciptaan makhluk yang hebat yang dicipta berlainan. Wa khuliqatil jan min nar, wa khuliqatil malaika min nur, wa khuliqtu min tin. Nabi kata diciptakan jin daripada api, diciptakan malaikat daripada cahaya, dan di kamu diciptakan daripada tanah. Lain daripada itulah bunian ke apa ke dan sebagainya. Sebab bila lainnya, kita tak boleh nak duduk berduaan dalam keadaan berkasih sayang kerana spesies lain. Kalau bunian itu jin, dia spesies api, kita spesies tanah. Bukan benda yang sama, tak boleh duduk, tak ada kompromi. Okay? Tidak akan berlaku perkahwinan yang membawa kasih sayang, ketaatan, soleh dan sebagainya. Maka tak timbul soalan seperti ini. Soalan seterusnya.